Bekas Ahli Parlimen Tony Phua dilihat kurang senang apabila Setiausaha Agung UMNO, Ashraf Wajdi Dusuki, menyifatkan tindakannya yang didakwa mempersenda titah Sultan Sharafuddin Idris Shah sebagai biadab. Beliau dilihat tidak berdiam diri apabila Setiausaha Agung UMNO mengaitkannya dengan peribahasa bagai kaduk naik junjung. Setiausaha Agung UMNO panggil saya biadab. Ashraf Wajdi berkata, Tony Phua ini bagai kaduk sudah naik junjung. Saya terpaksa mencari makna peribahasa itu. Peribahasa bagai kaduk naik junjung bermaksud perihal seseorang daripada golongan yang hina yang mendapat pangkat kedudukan atau penghormatan lalu menjadi lupa diri, sombong dan berkelakuan berlebihan. Bidas Tony Phua. Terdahulu, Ashraf mengecam kenyataan yang dikaitkan dengan Tony Phua kerana didakwa memperlekeh titah Sultan Selangor. Menurut beliau, tindakan sedemikian menunjukkan sikap tidak menghormati institusi raja walaupun mendakwa memahami perlembagaan persekutuan. Konon celik perlembagaan tetapi dangkal adab terhadap institusi raja. Bila titah Sultan dipersenda, itu bukan kebebasan bersuara, itu biadab. Tony Phua ni bagai kaduk sudah naik junjung, lupa adab dan batas. UMNO bersama tuanku, katanya. Isu ini dilihat tercetus selepas Sultan Selangor menyarankan Wong Siew Kee dan Ronnie Liu mengunjungi plak monumen rukun negara di dataran Selangor bagi menghayati makna sebenar rukun negara. Dalam satu hantaran Facebook, Tony Phua didakwa menjelaskan bahawa Malaysia mengamalkan sistem raja berperlembagaan di mana kuasa raja tertakluk kepada bidang tertentu seperti adat Melayu, agama Islam serta fungsi perlembagaan termasuk pelantikan menteri besar dan perkenan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Beliau juga didakwa menegaskan bahawa negara ini tidak mengamalkan sistem yang memberi kuasa mutlak kepada raja untuk mengeluarkan titah yang mengikat seluruh aspek kehidupan rakyat. Tony Phua turut menyatakan bahawa kesetiaan beliau adalah kepada raja dan negara serta prinsip kedaulatan undang-undang yang berlandaskan perlembagaan persekutuan sebagai undang-undang tertinggi negara, bukannya semata-mata berdasarkan titah.